Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kita tengok lagi ikan-ikan, ayam-ayam dan kebun kita. So ini second punya round, third round, dan yang dalam sana yang tengah bertelur sekarang ni yang first round lah. Yang second round ni ada lebih kurang belas ekor, 16 macam tu. Yang kecil-kecil ni ada dalam 30 ekor. Cumanya yang untuk ini nanti kena bezakan jantan betina. So yang jantan tu untuk kita makan, dan yang betina kita akan cari jantan lain, jantan luar untuk kita kembangkan balik lah, untuk elakkan daripada inbreed ataupun kahwin sesama keluarga lah, keluarga terdekat. Yang ini insyaAllah untuk dimakan lah. Ini pun tak tahu nasib dia, sebab nampaknya tak ada hasil. Antara dia bukanlah gagal, tapi sebab dia tak bertelur sangat, atau mungkin dia kurang selesa kat sini. Tengok macam mana nanti. Dan jantan dia macam tak galak sangat. Kalau dia telur pun dia tak berbenih. Kita tengok ikan. Sebab ikan ni sebenarnya kita ada tunjukkan anak-anak ikan kan. Anak ikan dah bangun. So daripada bekal biru tu saya dah masukkan sini. Dalam ni ada. Langsung tengoklah. Anak-anak ikan. Ini dia punya rumah. Sebab dalam ni ada lagi anak-anak ikan kecil yang saya tak masukkan dalam sini lah. Sebabnya dia kecil sangat pula, macam kesian. Tapi dengan masa sama kita tak nak dia makan ikan-ikan kecil ni lah. So saya dah buatkan rumah untuk ikan kecil tu. Saya akan menjorok dalam sini lah. So kalau malam dia tidur, dia akan tidur malam ni. Dan pagi dia akan keluar lah macam ni. Dalam ni pun ada banyak bawah ni. So saya sini tak pasti berapa banyak yang akan berjaya. So kita tengok je lah. Sama juga yang dalam tu saya ada letak bakul tu juga. Katakanlah kalau mak-mak dia baru mengeluarkan daripada mulut dia akan letak dalam bakul tu juga lah, kat bawah tu. Bawah pam tu ada bakul yang berlubang tu juga. Okey, sementara kita tengok barang pin dua-dua dah sampai. Okay, yang ni pun kita lepaskan lah kejap. Yeay, keluar. Okay, kita kembali ke anak ikan ni. Dalam tu yang tengah berehat. Ini yang dah keluar lah. Makanan lebihannya. Setakat ni saya tak ada target lah berapa yang hidup. Cuma buat sebaik mungkin supaya dapatkan sebanyak mungkin next generation punya tilapia lah. Dalam sana tu banyak lagi yang menyorok bawah dalam tu. Okey, itu dulu untuk hari ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.